Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, Tuan Imam, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, para hajjah dan haji, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat bertemu dan sebagai mengisi ruang-ruang iktikaf yang kita ada pada saat ini menanti masuknya fardu Isya, dalam hal keadaan kita baru selesai solat maghrib dan kita tunggu pula untuk melakukan solat Isya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang diberikan ganjaran pahala sentiasa dalam keadaan beribadah kerana menanti daripada satu solat kepada satu solat yang lain. Ibadat korban, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kaitkan ibadah korban itu dengan sifat taqwa. Dan takwa itulah makna daripada tunduk hati kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah daging dan darah haiwan korban. Yang sampai kepada Allah ialah sifat takwa daripada kalian. Maka ayat ini nak menggambarkan kepada kita betapa dituntutnya kepada kita ini untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban itu sendiri merupakan satu gambaran pengorbanan insan-insan hebat yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran, yaitu pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihimassalam. Bila Nabi Ibrahim memberitahu kepada putranya Nabi Allah Ismail bahawa beliau telah mendapat mimpi beberapa kali dengan mimpi, "Inni ara fil mana anni azbahu." Aku nampak dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, wahai Ismail. Maka pada ketika itu, anak yang tunduk dan patuh pada perintah Allah, anak yang dididik dan diasuh dengan sifat-sifat kesolehan, berkata dengan tegas kepada ayahnya, "Qala ya abati if'al ma tu'maru, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Kata Nabi Allah Ismail, "Wahai ayah buatlah apa yang diperintahkan." Kerana mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Maka apabila mimpi itu datang berkali-kali, maka ia merupakan wahyu untuk mengingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka putranya Ismail dalam hal keadaan seorang ayah sangat berat hati untuk kita katakan menyampaikan. Tetapi saat diluahkan apa yang disampaikan wahyu kepadanya, langsung Nabi Allah Ismail kata kepada ayahnya, "Wahai ayah, ayah buat saja apa yang diperintah.
ayah akan dapati aku tergolong dalam kalangan orang yang bersabar. Maka inilah gambaran tuan-tuan yang dikatakan korban ni mengenepikan semua kepentingan-kepentingan diri. Rasa kasih seorang ayah kepada anak, rasa sayang seorang ayah kepada anak, dan begitulah juga rasa kasih seorang anak kepada ayah. Semuanya dikorbankan. Kerana apa? Kerana mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Maka kita nak ambil ibrah daripada ibadah korban ni. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, tak sampai kepada Allah daging dan darah haiwan korban. Yang sampai kepada Allah ialah sifat taqwa kalian. Maka kalaulah dalam bulan Ramadan dahulu kita berpuasa, yang mudah-mudahan dengan puasa kita tu kita dapat sifat taqwa, maka bulan Zulhijjah ini merupakan medan untuk menguji apakah benar kita sudah lulus latihan Ramadan sehingga kita layak untuk mendapat gelaran muttaqin, orang yang bertakwa. Ramadan didik kita supaya prihatin pada orang susah. Ramadan didik kita supaya memperbanyakkan kebaikan dan kebajikan. Ramadan didik kita supaya dekat dengan Allah. Maka di antara perbuatan yang mendekatkan lagi kita kepada Allah ialah dengan melakukan ibadah korban. Maka dengan semua itu, bila masuk aja 1 Zulhijjah ni, beberapa hari lagi akan masuk 1 Zulhijjah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi kita bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an ash'arihi wa adfarih." Kita dah mula diuji dengan ketakwaan, tuan-tuan. Bila masuk aja 1 Zulhijjah, salah seorang daripada kalian berniat, bercadang nak melakukan ibadah korban, maka orang yang nak buat korban itu hendaklah berpantang. Tak boleh lagi dia potong kuku, tak boleh lagi dia cukur bulu, tak boleh lagi dia potong rambut dan apa-apa bulu yang ada di badan. Bermula daripada 1 Zulhijjah, hukum dia sunat sampailah sembelihan korbannya dilakukan. Pada 10, 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah. Maka orang yang macam ni, dia berpantang lebih dalam 10 hari tadi tu. Kenapa? Sebab dia nak ibadah yang dia persembahkan kepada Allah, ibadah yang sempurna. Dan ulama mengatakan hukum potong rambut, potong kuku dan sebagainya daripada 1 hingga 10 hinggalah korban kita dilaksanakan, hukumnya makruh. Namun makruh ni tuan-tuan, kita jangan anggap macam makruh padahal makan minum. Makan berdiri makruh, minum berdiri makruh. Itu makruh dengan makna kalau kita buat tak berdosa. Makruh dengan makna kalau kita buat tak berdosa. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Tetapi makruh pada tiap-tiap ibadah, ulama mengatakan maksud makruh pada ibadah ialah nuqsanus sawab, akan berkurangan pahala. Maka orang yang nak buat korban, saat dia potong rambut, dia potong kuku, hukumnya makruh dan pahala korban dia akan kurang. Kerana persembahan korbannya kepada Allah tadi itu dalam hal keadaan dia tak jaga pantang larang yang telah disyariatkan, yang masyru'. Maka kita kena ambil maklum. Kalau seseorang tadi tu dia ada banyak korban, tuan-tuan. Di Melaka ada 1 korban. Di kampung di Pahang 1 korban. Kemudian tak cukup dengan itu, dengan kawan-kawan ofis 1 korban lagi. Kemudian tumpang pula hantar pula 2 korban di Afrika contohnya. Maka pada ketika itu ulama mengatakan tempoh berpantang tadi hanyalah sampai korban yang pertama saja. Sampai korban yang pertama aja.
Tak payah nak sibuk-sibuk duk telefon pula ejen di Afrika ni dah sembelih sebelum ni, saya dah gatal dah ni, yang nak pergi cukur, ya. Tak payah. Asalkan dah selesai satu korban, maka dah boleh dah potong rambut, potong kuku dan sebagainya. Ya. Maka berpantang tadi tu sampai korban yang pertama saja. Ibadat korban ini juga menguji ketakwaan kita, di mana Masya Allah sejauh mana kesungguhan kita nak buat korban. Korban ni salah satu daripada ibadah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sejak disyariatkan pada tahun kedua hijrah, sampailah Nabi kita wafat, baginda tidak pernah meninggalkan ibadah korban. Bahkan pada tahun terakhir ibadat korban bagi Nabi kita, iaitu sebelum Nabi kita wafat, kali terakhir Nabi kita melakukan korban dengan 100 ekor unta, tuan-tuan. Itu dia. 100 ekor unta, kalau kita hitung kira dengan nilai unta yang berusia 5-6 tahun, tuan-tuan, zaman sekarang ni 100 ekor unta lebih kurang dalam 1 juta RM duit kita. Masya Allah. Ya. Itu nilai korban Nabi SAW. Maka Nabi kita nak tunjukkan kepada umat ini bahawa ibadah korban itu siapa mampu buat banyak, dia patut buat banyak. Ya. Dan siapa yang mampu untuk buat yang terbaik, dia kena buat yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bila cari lembu kurui harga murah. Ya. Buat sampai ke mana, ya? Afrika, Sudan dan sebagainya, tapi kita tengok video-video korban tahun lepas, apa jadi? Dapat lembu 2 kepala. Macam mana 2 kepala tu? Ya. Sebab tulang punggung belakang pun timbul, nampak macam tanduk. Ya. Jadi bila tengok daripada jauh, lembu ni 2 kepala. Sangat, tuan-tuan. Ya. Sebab nak pergi duk cari hak murah. Maka kalau mampu untuk kita buat yang terbaik, tuan-tuan. Jangan berkira, ya, pada melakukan ibadah korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok sudut pandang Allah ialah pada takwa kita. Sungguhkah kita nak zahirkan syukur pada Allah? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan waktu-waktu khusus untuk mereka melakukan ibadat menyembelih, yakni menyembelih korban, untuk mereka menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada mereka, iaitu binatang-binatang korban. Ya, maka kita buat korban ni sebab kita nak zahir syukur kepada Allah. Sehingga kita berkongsi daging haiwan korban tu kepada orang yang mungkin tak pernah makan daging. Ya, ataupun jarang-jarang dapat makan daging. Ya. Maka itu falsafah daripada ibadat korban ni. Maka dengan sebab itulah waktu Nabi SAW ketika mana baginda berkhutbah di Mina, Nabi kita kata apa? Ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas setiap isi rumah pada setiap tahun satu korban. Ya, satu korban. Jangan sampai tak ada langsung korban, tuan-tuan. Ulama mengatakan isi rumah dengan makna orang yang tinggal dalam sebuah rumah yang ada hubungan nafkah antara satu sama lain. Suami, isteri, adik-beradik, anak-beranak yang tinggal satu rumah. Maka kalau ada seorang yang buat korban, maka terangkatlah tuntutan pada yang lain. Dan kalaulah seorang yang buat korban tadi tu dia niatkan pahala korban untuk satu keluarga dia dapat pahala korban. Untuk kita mencapai ketakwaan dalam pelaksanaan ibadah korban, tunduk hati, tumpah darah, tuan-tuan,
Maka pada ketika itu kita kena meneliti hukum hakam khusus yang melibatkan ibadat korban. Kerana yang menguruskan korban kena bertakwa, yang menyembelih kena bertakwa, yang nak buat korban pun kena bertakwa. Orang ramai yang datang bantu ibadat korban pun kena ada sifat takwa. Hatta sehinggalah penerima daging haiwan korban tu kena ada sifat takwa. Kalau tak ada takwa, maka boleh jadi kita akan terjebak dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kerana ibadat korban di ibadah maliyah dan sedekah, ya, yang ada pantang larang yang khusus. Baik. Maka pada malam ni, ya, masa yang kita ada beberapa detik waktu ni tuan-tuan, kita nak ulang kaji hal-hal penting berkenaan dengan ibadat korban. Yang pertama ialah sah batalnya korban pada orang yang buat korban. Ulama mengatakan sekiranya kita nak buat korban untuk orang lain, kita mestilah dapatkan izin daripada orang yang masih hidup. Kadang-kadang, Masya Allah, satu family buat korban, ayah beli seekor lembu, letak nama anak-anak dan keluarga. Tapi dia tak minta izin pada anak-anak dia yang baligh. Maka pada ketika itu tidak sah korban. Buat korban untuk orang yang masih hidup, kena minta izin. Bila saya cerita macam ni tuan-tuan, di sebuah masjid, ada seorang toki kain. Dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, silap suruhlah saya tak tahu. Kita tanya, kenapa Datuk? Kata dia, saya tiap-tiap tahun Ustaz buat 40 ekor kambing. Saya letak semua nama anak-anak, anak saudara, abang, adik, kakak. Tapi saya tak pernah minta izin. La ilaha illallah tuan-tuan. Ya. Saya main bagi nama aja buat. Sepatah pun saya tak cakap kat dia orang. Ingatkan nak surprise dia orang. Rupa-rupanya saya yang kena surprise malam ni, kata dia. Sebab apa? Rupanya tak sah ibadat atas nama orang lain kalau tak dapat izin. Itu penting ilmu tuan-tuan. Penting kita menuntut ilmu. Apabila kita katakan ada syarikat ataupun ada orang perseorangan ataupun ada daripada kerajaan negeri beri seekor lembu kemudian dengan surat arahan. Lembu macam di negeri Selangor, kerajaan negeri bagi lembu pada masjid dengan surat iringan. Lembu yang dihadiahkan oleh kerajaan negeri mestilah diberikan kepada 7 orang fakir miskin dan dibuat korban atas nama mereka. Itu arahan dia. Maka pada ketika itu, kita tak boleh main hidup cari aja nama kat mana-mana, kampal lembu nama sekian-sekian buat korban. Tapi kita tak minta izin. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kena ingat. Nak buat korban untuk isteri, nak buat korban untuk anak-anak yang dah baligh, kena minta izin. Adapun anak yang belum baligh, dia berada dalam wilayah kita, kekuasaan kita, atas izin kita, harta kita, boleh kita buat atas nama anak yang belum baligh. Baik. Yang berikutnya ialah berkenaan dengan korban untuk orang yang dah meninggal dunia. Ulama mengatakan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Pandangan mu'tamad mazhab mengatakan tidak sah melakukan korban untuk orang yang dah meninggal dunia. Kerana orang yang meninggal dunia itu sudah tidak ada keupayaan untuk mengizinkan orang lain buat amal pada dia, untuk dia. Ya, kalau orang hidup pun kita kena minta izin, orang meninggal nak minta izin macam mana? Bukan boleh duk SMS, ya WhatsApp, ya. Abah, saya buat korban ya tahun ni, tiba-tiba masuk balik jawapan. Baiklah. Ya, terkejut ya. Ya. Memang tak boleh nak SMS. Ya. Nak WhatsApp. Ya, pada orang yang dah meninggal. Maka dengan sebab itulah tidak sah buat korban atas nama orang yang meninggal. Kecuali apabila orang yang meninggal itu yang pertama ada nazar. Dia bernazar nak buat korban. Maka boleh kita buat korban atas nama dia. Atas dasar apa? Ya, menunaikan hutang dia dengan Allah.
Yang kedua, apabila si mati berwasiat. Sebab itulah ya, ulama-ulama dulu dia ada satu buku khas dia tulis, wasiyati li auladi wa abnai wa banati. Wasiat aku kepada anak-anak dan juga kepada putra-putriku. Maka dia tulislah, hari ini ayah teringat sekian-sekian, wahai anak-anakku, nanti kalaulah kalian dah besar dan berjaya, jangan lupa buat korban atas nama ayah. Maka pada ketika itu sebab ada tulisan wasiat dia, bila-bila pun anak-anak boleh buat untuk dia. Itu indahnya para alim ulama kita dulu. Wahai anakku, sedekah sekian-sekian banyak pahala. Jangan lupa bila awak sedekah, awak niat juga untuk abah. Masya Allah. Maka anak-anak baca balik diary dia, Masya Allah, ni ayah pesan, ni ayah pesan, ni ayah pesan. Ya. Maka apabila si mati ada berwasiat, boleh buat atas nama si mati kerana wasiat itu mewakili niat dia. Izin mewakili niat dia. Yang berikutnya boleh juga buat korban untuk si mati apabila si mati ada melakukan wakaf syarat. Wakaf syarat macam mana tuan-tuan? Kurang popular pada masyarakat kita, tetapi wakaf syarat ni diamalkan oleh masyarakat Arab. Tanah dia ada sebelah masjid, orang masjid minta haji, juallah tanah ni pada kami, kita nak luahkan masjid. Kata dia, saya tak nak jual. Ya. Tahun depan tanya lagi, haji kalau tak nak jual wakaf, rajalah tanah ni. Pada masjid. Masjid kita ni dah tak boleh nak tampung jemaah. Kata dia, wakaf boleh, tapi saya nak buat wakaf syarat. Dia nak buat wakaf syarat. Maka orang masjid pun tanya, haji nak syaratkan apa? Dia kata, saya wakafkan tanahku ini kepada masjid dengan syarat. Selama mana tanah ini digunakan oleh pihak masjid, hendaklah pihak masjid melakukan korban seekor lembu untuk saya setiap tahun. Tu dia tuan-tuan. Ni orang bijak hukum. Orang bijak hukum. Dia pahala wakaf pun dia dapat, pahala korban tiap-tiap tahun pun dia dapat. 100 tahun dia meninggal, 100 ekor korban tuan-tuan. Ni orang bijak. Maka ulama mengatakan wakaf syarat masuk dalam hukum wasiat yang hendaklah wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Maka apabila ada si mati melakukan wakaf syarat, maka boleh untuk kita melakukan korban untuk si mati. Jadi tuan-tuan, menjadi satu tugasan kepada urustia yang menguruskan korban. Bila kita buat semakan kepada borang-borang penyertaan, tiba-tiba kita tengok saya mewakilkan pihak masjid untuk menguruskan korban bagi almarhum Abdullah bin Muhammad contohnya. Maka pada ketika itu kita kena telefon dia. Tuan nak masuk korban atas nama Abdullah bin Muhammad ni siapa? Kata dia, ayah saya. Ayah ada wasiat ke? Dia kata tak ada. Ayah ada nazar ke? Dia kata tak ada. Ayah ada buat wakaf syarat korban ke? Kata dia tak ada. Maka pada ketika itu kita kata pada dia, kalau tak ada tuan, pandangan muktamad madhab, tidak sah melakukan korban untuk orang yang dah meninggal dunia. Melainkan kalau ada wasiat, nazar dan wakaf syarat. Maka kami nasihatkan tuan, buat korban atas nama tuan, niat pahala untuk si mati. Kerana sepakat para ulama boleh berbuat demikian. Dia buat korban atas nama dia niat sahaja, aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini dan pahalanya untuk almarhum Fulan bin Fulan. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ulama mengatakan boleh niat pahala kerana Nabi SAW pernah melakukan korban dan Nabi niatkan pahala untuk seluruh umat baginda SAW. Hadza anni wa amman lam yudhi an ummati.
Nabi kita kata korban ni untuk diriku, yakni pahalanya untuk diriku, dan untuk orang yang tidak melakukan korban dalam kalangan umatku. Masya Allah. Maka baginda niatkan pahala untuk umat baginda. Sebab itu para ulama sepakat mengatakan boleh niat pahala sama ada pada orang yang masih hidup atau orang yang dah meninggal dunia bila kita buat ibadat korban. Maka bila kita bagi tahu macam tu pada dia, tuan-tuan, dia kata bukan adakah pandangan yang kata boleh. Bukan adakah pandangan yang kata boleh. Kita kata ya. Dalam kitab Mughni Muhtaj, Khatib Syirbini menyebutkan bahawa boleh melakukan ibadat korban bagi orang yang dah meninggal dunia walaupun tanpa wasiat, tanpa nazar, tanpa wakaf syarat. Menurut pandangan yang muqabil muktamad. Pandangan lawan kepada pandangan muktamad tadi. Yang muktamad mazhab kata tak boleh. Tetapi ada pandangan kedua yang kata boleh. Maka kalau tuan nak ambil pandangan yang kedua ni, kami nasihatkan tuan buat korban kambing. Kenapa tak boleh buat lembu ke? Dia tanya pula. Di proses ni macam tu tuan-tuan. Sebab kita dalam masa dalam masa beribadah ni juga kita nak latih masyarakat kita supaya berilmu. Maka kita nasihatkan dia buat korban kambing. Dia akan tanya kita pula, kenapa? Saya nak ambil pandangan yang kata boleh buat korban untuk si mati. Lawan kepada pandangan muktamad tadi. Kenapa pula kena buat kambing? Maka kita bagi tahu dia, kerana si mati sudah tidak ada keupayaan untuk mengizinkan orang makan korban dia. Tuan buat atas nama ayah, ayah dah meninggal, ayah tak mampu nak izinkan orang ramai makan korban dia. Maka dengan sebab itu, korban bagi ayah tadi jadi hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang diserahkan kepada fakir miskin. Dia jadi macam status zakat, tuan-tuan. Kita ahli keluarga pun tak boleh makan, kita sendiri tak boleh makan zakat kita. Maka begitulah juga tuan yang buat korban ni tak boleh makan. Sebab tu kami nasihatkan buat kambing. Kerana kalau buat lembu, satu bahagian akan ganggu 6 bahagian yang lain. Kerana yang ni status wajib, semua kena sampai pada fakir miskin, tak boleh terkecuali. Sebab dia status wajib. Sedekah dia tu sedekah jadi wajib semua. Kalau buat kambing selesai, sembelih seekor, serah aja pada fakir miskin, selesai. Tapi bila ada pada seekor lembu, satu sahaja yang wajib, maka pada ketika itu kata Imam Nawawi, ta'ayyanal ifraz, wajiblah agihan dibuat secara ifraz. Kena cerita ifraz pula tuan-tuan. Ifraz tu macam mana? Baik, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, boleh pada seekor lembu yang ada 7 bahagian, ada bermacam-macam ibadah. 2 bahagian korban wajib. 1 bahagian korban almarhumah. Korban orang yang dah meninggal. 1 bahagian lagi akikah. 1 bahagian lagi dam haji. 2 bahagian tak ada siapa dah nak ambil. Maka pada ketika itu masjid kata tak apalah yang 2 bahagian tu masjid ambil untuk buat makan-makan. Maka hukumnya sah. Kerana tukang sembelih tidak disyaratkan niat ibadat. Tukang sembelih hanya syarat dia niat menyembelih kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tukang sembelih sunat berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaik fataqabbal ibadatahum. Ya Allah, binatang ini daripada engkau, dikembalikan kepada engkau, maka terimalah ibadat mereka. Ibadat mereka itu ialah ibadat
tuan empunya bahagian masing-masing. Yang akikah, niat akikah. Yang korban wajib, niat korban wajib. Yang korban untuk si mati, niat korban untuk si mati. Yang dam haji, niat dam haji. Maka masing-masing tuan empunya bahagian yang berniat atau wakil mereka yang berniat. Maka dengan sebab itu boleh pada seekor lembu ada banyak ibadah. Saya bagi contoh tadi 2 korban wajib, 1 korban si mati, 2 contohnya 1 korban 1 akikah, 1 dam haji, 2 bahagian lagi tak ada apa-apa, nak buat makan saja. Maka hukumnya boleh. Tapi apa kata Imam Nawawi? Ta'ayyanal ifraz. Wajib pengagihan dibuat secara ifraz. Ifraz ni macam mana? Ifraz ni pengagihan secara sama. Tak boleh berlebih kurang. Kita tak boleh kata kepada peserta lain lebih kurang halai na, tak halai. Tak halai. Maka pada ketika itu bila kita sembelih seekor lembu, contohnya kita timbang daging pejal, daging elok, dapat 70 kilo. Kita asingkan 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 7 longgok. Kemudian kita tengok pula daging tetel, daging urat, daging yang bercampur lemak, daging pipi, daging lidah. Itu semua termasuk daging tetel. Kita timbang pula dapat 7 kilo. Maka kita longgok pula sekilo pada setiap longgokan. Kemudian tulang belulang. Tulang kaki, tulang kepala, tulang ekor, tulang belakang, tulang apa saja tulang. Dipotong-potong, ditimbang. Bahagi 7 pula. Maka akhirnya kita akan ada 7 longgokan daging, tulang dan organ dalam juga sama. Maka kita akan buat pengistiharan. Yang ni korban wajib. Yang ni korban wajib. Yang ni korban si mati. Yang ni akikah. Yang ni dam haji. Yang ni 2 lagi yang nak makan-makan. Maka pada ketika itu barulah lucut tuan-tuan. Hak pemilikan sehinggalah tidak lagi merisikokan orang ramai makan yang syubhat. Kerana korban wajib, korban si mati tadi, semuanya wajib diserahkan pada fakir miskin. Orang ramai haram makan. Kalau kita tak buat pengasingan macam tu, asalkan letak nama aja, maka kita telah merisikokan orang ramai makan yang syubhat. Yang haram dia makan bercampur dengan yang halal dia makan. Sebab itulah orang-orang tua kita dulu di pondok-pondok, apabila ada orang nak buat korban atas nama si mati aja, dia kata pergi cari kambing lah, buat sorang-sorang, jangan duk ganggu sini. Ataupun ada korban nazar satu bahagian ke, dia kata pergi cari kambing, buat kambing, jangan ganggu sini. Sebab apabila ada satu saja yang wajib, maka wajiblah kita buat pengagihan ifraz macam yang saya sebutkan tadi. Ifraz tu yang payah tuan-tuan. Waktu kita buat mengaji macam ni, berapa ramai aja yang dengar. Dia tak datang, tapi hari buat korban dia paling hero. Ada yang macam tu. Waktu kita duk buat ceramah cerita hukum hakam ni, dia tak datang, tak dengar. Tapi hari korban dia paling hero. Kita kata yang ni ada satu wajib ni, nak kena ifraz. Ifraz apa ifraz? Buat macam biasa aja. Sudah dia duk buat garang macam tu. Tu imam pun undur sekati ke belakang. Golok ada kat pinggang. Hero musim korban ni payah juga tuan-tuan. Payah juga nak kendali. Dia musim tu dia ada. Dia nanti datang 2-3 orang. Dia punya lagak tu menyebabkan orang lain semua kalah dengan dia. Tuan-tuan. Maka dengan sebab itulah sukar untuk kita kawal bila orang pun ramai, korban kan banyak. Nak pergi buat ifraz tak jadi tuan-tuan nanti. Maka sebab tu ada risiko. Maka kita terangkan kepada peserta korban yang nak buat untuk arwah ayah dia tadi tu sampai macam tu tuan-tuan. Maka labur kelamaan masyarakat kita dapat ilmu. Dapat ilmu.
Oh, dia tahu dah lebih baik buat atas nama dia, niat pahala saja. Tak payah nak susah-susahkan orang lain dalam ibadat. Oh, ya. Itu peranan mereka yang uruskan korban, nak pastikan apa? Takwa lah ni tuan-tuan. Inilah kata tunduk hati. Sebab kita tak nak menjebak orang ramai makan yang haram. Ya. Ini tengok tu dia, 3 almarhum, ya, lagi 4 korban biasa. Tapi potong nanti agih sama aja. Sudahnya orang ramai makan yang syubhat, yang haram. Kemudian kita dah buat heran. Kenapalah tak jadi dengan masyarakat kita ni. Kuliah pengajian dah banyak. Majlis ilmu dah banyak. Tok-tok guru besar datang mengajar. Ya. Kitab besar-besar dah khatam. Tetapi bergaduh sama sendiri. Pecah hati, degil, tak dengar cakap. Keras hati. Tak keras hati macam mana? Rupa-rupanya tiap-tiap tahun yang duk hidang bagi makan haram, masjid dengan surau. Duk bagi dia makan yang haram. Disebabkan apa? Tak jaga pantang larang tadi tuan-tuan. Ya. Itu risiko. Bila ada kita katakan, ya, ada satu korban yang berstatus wajib pada seekor lembu. Baik, kita bagi laluan pada azan dulu. Silakan.
Allah tarabah halim lahu tabi'ah. Salat qa'imah sallallahu innaka la tukhliful mi'ad. Pisau tajam dipegang kemas, niat korban kerana Allah. Biar darah mengalir deras, asal hati tunduk bertakwa. Di antara perkara yang perlu kita ambil maklum juga berkenaan dengan ibadat korban, tuan-tuan, ialah salah satu daripada tanggungjawab kita ialah memastikan ibadat korban itu sah dilaksanakan. Maka di sini juga para peserta, para pengendali korban, tukang sembelih, dia kena tahu perkara-perkara yang menyebabkan korban jadi tidak sah. Kalau korban itu berstatus wajib, maka pada ketika itu hukum berniat korban pada hari menyembelih hanyalah sunan. Disebabkan apa? Disebabkan waktu dia bernazar dah dikira berniat. Maka pada hari menyembelih hukum niat korban wajib hanyalah sunan. Tetapi bagi korban sunan, maka mesti berlaku niat pada hari menyembelih ataupun sesudah masuk waktu menyembelih. Sesudah masuk waktu menyembelih. Tidak sah niat sebelum masuk waktu, tuan-tuan. Dia tak sah niat sebelum masuk waktu bagi korban sunat. Maka dengan sebab itu perlulah kita ambil maklum contohnya kita katakan bilakah masuk waktu bagi ibadat korban. Masuk waktu bagi ibadat korban ialah sesudah terbit matahari pada 10 Zulhijjah dan berlalu kadar masa yang cukup untuk solat sunat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sahabat-sahabat kita mazhab Hanafi, mereka dengan syarat selepas selesai semayang baru boleh buat korban. Yang mazhab Hanafi sesudah selesai solat baru sah buat korban. Adapun mazhab Syafi'i asalkan masuk waktu korban. Masuk waktu korban ialah dengan terbit matahari dan berlalu kadar masa yang cukup untuk 2 rakaat solat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. 2 khutbah yang ringkas ni hanya sekadar baca rukun-rukun khutbah saja. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah kul huwallahu ahad. Habis khutbah pertama. Bangun pula, duduk, bangun pula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah rahimakumullah. Selesai khutbah. Itu khutbah paling ringkas. Sedunia. Ya. Kalau ada masjid-masjid buat macam tu, ramai jemaah. Masya-Allah. Ringkas sungguh ni. Jadi, maka bila masuk waktu sembahyang bagi sembahyang raya ialah terbit matahari. Adapun kita buat pada pukul 7.30, kita buat pukul 8 tu adalah waktu afdal sembahyang. Iaitu pada waktu duha. Namun dah dikira masuk waktu dengan terbit matahari je dah masuk waktu. Untuk solat hari raya. Maka kalau ada dalam kalangan orang kita yang melakukan korban, contohnya waktu syuruk 7 pagi, isyraq 7 pagi. Ada orang sembelih korban pukul 7.30 pagi. Maka hukum korban dia sah. Sebab apa? Dah sembelih dalam waktu. Walaupun kita buat sembahyang raya pukul 8 pagi contohnya. Tapi sembelih tadi itu dah pun masuk waktu. Disebabkan apa? Dah berlalu 30 minit selepas terbit matahari, yang mana 30 minit ni dah cukup untuk masa 2 rakaat solat dan juga 2 khutbah yang ringkas tadi. Kadang-kadang tuan-tuan kita buat korban, ada 5 akikah, ada 2 korban, sekop lembu. Kata Tuan Imam, kalau ada akikah semua kan senang, kita boleh sembelih sehari sebelum buat jamuan makan pagi raya. Tapi disebabkan ada 2 korban, kena tunggu juga. Kena tunggu juga bagi masuk waktu dulu baru sembelih.
Semalam saya ceramah di satu tempat, tuan-tuan. Lepas selesai ceramah, ada seorang pengurusi surau datang cerita, malam ni baru saya tahu hukum, tuan-tuan. Ya, ni pengurusi surau ni datang cerita. Tempat kami, Ustaz, dah 8 tahun dah. 8 tahun dah. Buat macam mana? Kami sembelih malam raya. Lepas sembahyang raya pakai potong. La ilaha illallah, tuan-tuan. Ya. Malam raya sembelih siap-siap. Suruh kandang sembelih, potong 4, hantar ke surau. Lepas sembahyang raya aja langsung potong. Siap awal lah. Ya. 8 tahun dah. Tapi tak jadi korban, tuan-tuan. Jadi sembelih biasa disebabkan belum masuk waktu. Sembelih korban belum masuk waktu. Sebab itulah kena mengaji. Ya. Ni realiti masyarakat ni sebab baru semalam dengar. Ya, baru semalam dengar. Ya. Kawan ni datang cerita dengan penuh kekesalan. Saya kata tak apalah nak buat macam mana, kita tak tahu yang lepas. Tapi ke depan kita cuba perbetul. Buat bagi elok. Ya. Mengaji bagi sungguh. Esok kita buat talaqi, tuan-tuan. Ya. Esok kita akan talaqi kitab. Ya. Mana yang tak puas mengaji malam ni, esok hadir. Ya. Untuk kita baca satu kitab sampai khatam. Yang terutamanya orang yang menguruskan korban. Supaya dia tahu, ya, hal-hal yang melibatkan hukum hakam ibadat korban ni. Jadi untuk korban sunat, niat mestilah selepas masuk waktu baru boleh niat. Ya. Pernah berlaku di satu tempat, lembu A. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, 7 orang semua angkat tangan. Ada. Silakan tukang sembelih pun sembelih. Bila kita pergi tanya balik buat siasatan, tuan sembelih tadi, tuan niat tak? Aku niat korban untuk 7 nama ni pada binatang ni. Ya, maka pada ketika itu kata dia, saya tukang sembelih. Saya tak syarat niat. Betul tukang sembelih. Sebab tukang sembelih tak syarat niat. Dia hanya niat menyembelih kerana Allah saja. Ya, kita pergi tanya pula yang duk sebut nama tadi, tuan panggil 7 nama ni, tuan ada niat ke? Nawaitul udhiyah masnunah anhum. Aku niat korban sunat bagi semua ni, nama-nama ni. Kata dia, saya dah serah pada tukang sembelih. Sudah. Ya. Miscommunication kat situ, tuan-tuan. Tukang sembelih tak niat korban, yang jadi wakil pun tak niat korban. Istihar nama bukan niat. Lembu A fulan bukan niat. Ya. Maka kita pun tanya pula pada peserta 7 orang yang tadi duk lambai tangan pada lembu tu. Ya. Tuan-tuan, 7 orang duk lambai tangan ni niat tak? Kata dia orang, kami dah isi borang wakalah. Tu dia. Dia dah isi borang wakalah, dah wakil dah masjid buat. Kami tak niat. Maka terkorbanlah seekor lembu, tak jadi korban. Ya. Jadi sembelih biasa. Ini penting, tuan-tuan, untuk kita ambil berat dan ambil maklum. Korban sunat mesti niat. Ya. Pada hari menyembelih. Sama ada ketika menentukan haiwan atau ketika menyembelih boleh. Ya. Dah ditentukan haiwan, contohnya lembu A fulan, maka ya, yang ada niat. Yang tak ada, kita wakil tolong niatkan. Boleh. Walaupun sembelih pukul 10 pagi. Contohnya giliran dia 10 pagi. Tapi masuk waktu dah. Binatang pun dah tahu. Maka boleh niat. Seorang pengurusi surau yang lain pula, tuan-tuan. Dia datang bisik pada saya. Saya, tuan-tuan, saya ustaz bat niat tak ada masalah, kata dia. Sebab apa? Tiap tahun saya yang pegang fail, saya yang niat semua. Saya balik ke negeri saya pun saya niat di sana. Saya balik atas tu semua niat, kata nak ustaz. La ilaha illallah. Saya kata, haji, mana boleh? Sebab apa? Kena tentu haiwan dulu. Haji piduk niat sahaja aku niat korban untuk semua nama ni bagi lembu-lembu yang ada di masjid. Tak boleh. Mana satu hak dia? Kena tentu lembu dulu. Tak boleh ke? Allah, silap juga saya, kata dia. Masya Allah. Ya. Ini juga, tuan-tuan, jumpa semalam. Ya, jumpa semalam. Ya. Tiap-tiap tahun dia kata dia tolong niat. Betul lah dia tolong niat. Kalau time dia ada di masjid, dia niat dia ekor. Ini dia balik kampung pun dia bawa file tolong niat dekat kampung. Ya. Lembu pun tak tengok.
tak jadi tuan-tuan. Sebab tu kita mengurus ni tuan-tuan bukan atas dasar semangat orang buat korban kita nak buang, tapi kita kena mengaji bagi tahu hukum. Ya, kena mengaji bagi tahu hukum supaya apa yang kita buat tu menepati syarat-syarat sah pada ibadat korban ni. Bila tak sah tuan-tuan bermaksud apa? Bermaksud kita khianat amanah orang, berdosa tuan-tuan. Ya, berdosa sebab khianat amanah orang. Baik. Binatang korban ni dia tak boleh cacat dengan kecacatan-kecacatan yang dianggap aib yang besar ataupun mengurangkan mana-mana bahagian yang dimakan. Maka disebut pula oleh para ulama kita dalam Hasyiah Bajuri, setiap kecacatan yang berlaku kepada binatang korban sekalipun dalam proses menyembelih kerana rontaan binatang akan mengakibatkan korban tidak sah. Ni risiko pula pada tukang sembelih dan orang yang menguruskan sembelihan. Contoh, ya, orang tua-tua kita dulu bila sembelih dia pegang pisau macam ni tuan-tuan, maka dia akan potong daripada bawah leher binatang. Bila dia potong macam ni, darah yang paling kuat akan langsung kena ke tanah. Maka tak kotor baju dia, orang yang jaga kepala juga selamat, tak kena percikkan darah. Itu cara orang tua-tua kita dulu bila sembelih. Zaman kita ni semua guna pisau moden, Wetarenok dan sebagainya, maka dia sedap pegang macam ni. Bila dia pegang macam ni, dia tekan daripada atas. Maka salur darah yang paling kuat akan putus dulu sebelum halkum dan mareh putus. Sebelum halkum dan mareh putus. Maka bila dia tekan saja, darah bersembuh, kena orang jaga kepala. Kawan yang jaga kepala ni kita tengok nampak gaya macam abang sadu. Ya, gaya, ya, tengok pada badan tu nampak macam takat 50 kilo dia seorang aja. Ya, rupa-rupanya badan aja sadu tapi hati tisu. Ya, dia kena percik darah di pipi dia saja dia lepas tuan-tuan kepala. Bila dia lepas kepala, halkum dan marih tak putus lagi. Tukang sembelih tu dia, kepala lembu dah duduk macam ni. Ya, lembu pula lembu Brahman. Lembu Brahman ni telinga panjang. Ya, dia duk meronta-ronta tu tiba-tiba telinga dia kena pisau putus. Maka tak sah korban. Sebab sebarang kecacatan yang berlaku sebelum pisau memutuskan halkum dan mareh adalah kecacatan yang menyebabkan tidak sah korban. Itu risiko orang sembelih. Kena ingat. Ya. Maka dengan sebab itulah ya, jangan duk tujuk hero sangat. Lembu jatuh tak menghadap kiblat, dia sibuk nak tarik bagi menghadap kiblat. Ditarik, tercabut ekor. Masya Allah. Ya. Dah tak sah korban. Kena ganti yang lain. Ya, kena ganti yang lain. Walaupun kecacatan berlaku dalam proses menyembelih, maka ia akan mengakibatkan korban tidak sah. Kena ada sifat takwa tak? Ya, kena ada sifat takwa. Orang yang datang tolong-tolong sembelih, nak rebah lembu pun dia kena tahu, dia kena ada sifat takwa. Dia kena tunduk hati, patuh pada perintah Allah. Jaga, ya, pantang larang korban ni tuan-tuan. Kalau tak nanti rosak ibadat orang lain. Baik, yang berikutnya ialah ibadah korban ini tuan-tuan. Kalaupun korban sunan, namun pada pengagihan ada hak wajib. Selama mana belum selesai hak wajib, selama itulah status keseluruhan daging itu masih syubhat. Disebabkan apa? Belum tertunai hak wajib. Kita sembelih seekor kambing dengan niat korban sunat. Maka pada kambing korban sunat kita tu ada hak wajib yang mesti sampai kepada fakir miskin. Sekurang-kurang hak wajib seketul daging
lebih kurang 300 gram untuk sekali makan. Perlu kita ingat, hak fakir miskin ialah mendapat daging yang mentah. Kalau kita bagi jantung walaupun 10 kilo, belum tertunai hak wajib. Kalau kita bagi hati walaupun 10 kilo, belum tertunai hak wajib. Kalau kita masak seekor lembu disembelih, masak semua, panggil 1000 orang fakir datang makan, itu belum tertunai hak wajib. Sebab hak wajib ialah memiliki daging mentah, bukan makan daging korban. Itu hak fakir miskin. Maka sekurang-kurang supaya tertunai hak wajib, seketul daging yang cukup untuk satu keluarga fakir kita beri. Barulah seekor kambing tadi tu halal untuk semua orang sesudah ditarik seketul daging tadi. Selama mana tak diambil yang tu, maka selama itu berstatus syubhat, yang mana belum tertunai hak wajib. Tak disyaratkan pengagihan sama banyak. Bukan bermakna bila kita sembelih seekor kambing, kita lapah, kita dapat 30 kilo. Maka kita bagi 10 kilo fakir miskin, 10 kilo pula tuan punya korban, 10 kilo pula sedekah pada orang ramai. Itu hanyalah agihan yang afdal. Kalau nak agih macam tu, ia agihan afdal. Kerana apa? Nilai pahala ibadat korban ni bertambah dengan sedekah. Bila kita bagi pada fakir miskin lebih, kita dapat sedekah wajib lebih. Bila kita ambil makan lebih, yang kita ambil makan tu kita hanya dapat pahala sunat makan. Bila kita beri pada orang ramai lebih, maka kita lebihkan sedekah, kita lebihkan hadiah pada orang ramai. Maka nilai ibadat korban itu tergantung pada jumlah sedekah kita. Sebab tu bila sembelih yang besar, dapat pahala sedekah banyak. Kerana banyaknya daging yang diagihkan. Maka tak syarat sepertiga sama banyak. Yang syarat dia ialah selesaikan dulu hak wajib. Ambil dulu seketul daging, bagi pada fakir miskin, dah selesai. Yang lain tadi tu boleh dah nak bagi orang ramai, boleh dah kita nak makan. Sebab apa? Dah tak syubhat lagi. Ini kalau pada seekor kambing. Tapi apabila seekor lembu ada 7 orang, 7 nama, 7 korban, maka pada ketika itu kita kena pastikan ada 7 ketul daging yang sampai kepada fakir miskin. Kena pastikan 7 ketul daging sampai pada fakir miskin, mewakili setiap penama korban. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan. Dulu-dululah beberapa masa yang lepas, sekitar tahun 2007-2008 macam tu, saya pernah hadir satu majlis korban. Tapi waktu tu saya tak mengajar di mana-mana lagi. Saya juga tak kerja sebagai ustaz lagi. Maka kita pun orang awam, duduk di celah-celah orang ramai, kita tengok aja lagak laku perbuatan korban masyarakat. Tuan Imam buat pengumuman, alhamdulillah tahun ni kita ada 5 ekor korban. 4 ekor kita tumbangkan dan kita agih satu kampung. Seekor lagi kita tumbangkan buat makan-makan di masjid. Tu dia tuan-tuan. Dia tak kira dah hak wajib ke, hak sunat ke, hak apa ke, tak kira dah. Buat makan macam tu aja. Ni sejarah yang lepas-lepas. Kita nak piduk tegur pun kita siapa. Maka boleh tengok macam tu aja. Itu pernah berlaku. Maka kita kena pastikan pada setiap ekor lembu tadi tertunai dulu hak wajib sebelum kita proses yang lain tuan-tuan. Ada setengah tempat dia sembelih 4 ekor lembu, A, B, C dan D. Dia longguk semua selongguk. Kemudian dia kata okey, tarik 28 beg untuk sedekah orang ramai, sedekah sunat. Sedekah wajib untuk fakir miskin, mewakili penama korban 28 orang. Tapi yang dia ambil daripada timbunan daging yang banyak tadi tu, mungkin lembu D, sebab lembu D yang buat kemudian. Lembu A, lembu B, lembu C ada kat bawah. Maka pada ketika itu,
belum tertunai hak lembu A, B, C. Hanya tertunai hak lembu D saja. Ada pula kawan-kawan kita, ustaz juga, dia kata, tak apalah Syekh. Kan kita dah gaul semua, dah kira tukar ganti lah. Ya, takkan tak boleh, dia kata, peserta semua redha. Takkan tak boleh tukar ganti. Tak boleh. Sebab apa? Sebab korban ni tuan-tuan, dia ada nilai ibadat. Tukar daging dengan daging sama macam jual beli. Sebab zaman dulu orang jual beli barang, tukar barang dengan barang. Maka dengan sebab itu kita katakan tak apa, kita ambil semua dulu 28 beg lembu D. Nanti dah lembu B pun ada kat situ, lembu A pun ada kat situ, cover balik. Maka hukum dia macam tukar ganti. Tukar ganti daging korban, hukum dia haram. Ya. Maka tak tertunai tuan-tuan hak 3 ekor lembu tadi. Maka dengan sebab itulah, ya, di musim korban ni elok kita lantik ketua-ketua bagi setiap ekor lembu. Kita lantik. Kemudian kita bagi tahu, tuan jaga lembu A. Kami berikan pada tuan beg. Beg merah ada 7. 7 beg merah ni adalah sedekah fakir miskin. Pastikan setiap beg letak 2 kilo sebab kita nak bagi pahala banyak kepada peserta. Dapat sedekah wajib banyak sebab dia beri fakir miskin lebih. Maka ada 7 beg fakir miskin. Ni ada beg kuning. Beg kuning ni kami dah label dah. Lembu A, lembu B, lembu C. Yang ni lembu A. Ada 7 juga. Yang ni untuk peserta korban. Dalam beg ni masukkan 3 kilo daging, 2 kilo tulang, organ dalam potong 7 masuk sini. Yang ni untuk peserta korban. Maka peserta korban dapat pun puas hati tuan-tuan. Sebab sunat orang yang buat korban makan daripada daging binatang korban dia sendiri. Setengah tempat dia gaul campur semua. Orang yang buat korban dia dapat daging. Tapi dia balik duk fikir, ni daging aku kah daging orang punya. Ya. Sunat orang yang buat korban ni makan bahagian hati. Sebab dalam satu riwayat menyebutkan Nabi kita makan daripada hati binatang korban baginda. Yang duk jadi ni tuan-tuan bukan orang buat korban makan hati binatang korban. Yang buat korban makan hati merajuk. Sebab dia tak dapat daging dia punya. Dapat entah siapa-siapa punya. Ya. Maka kalau kita buat macam tu, 7 beg tadi pasti dia punya. Ya, dia dapat pun dia puas hati dan dia juga dapat pahala sunat sebab makan daging korban dia sendiri. Itu baru afdal tuan-tuan. Kemudian kita kata pula ni beg putih. Beg putih ni untuk baki daging yang ada. Masukkan sekilo-sekilo untuk sedekah orang ramai. Maka pada ketika itu kita didik masyarakat kita cara sistematik dalam pelaksanaan korban sehinggalah tiap-tiap ekor lembu tertunai hak wajib dan tidak merisikokan orang ramai makan yang haram. Orang yang buat korban pun puas hati. Masjid tu bagus kata dia. Kalau nak buat dengan masjid tu. Sebab apa? AJK dia faham hukum. Ya. Dia tak main campur aja. Maka ini di antara perkara yang kita kena tahu dalam proses pengendalian korban. Ya. Agihan wajib itulah yang mesti diselesaikan dahulu. Ya. Hak fakir miskin tu mesti selesai dulu sebelum kita buat yang lain. Maka itu ada nilai takwa di situ tuan-tuan. Orang yang bertakwa ni orang takut tindakan dia berdosa. Orang yang takut kalau dengan dia berbuat demikian menyebabkan orang ramai makan yang haram. Ya. Maka itu sifat tunduk hati. Tak boleh nak lama dah tuan-tuan. Ni kira lama ni bercakap ni. Ya. Jadi bimbang bukan sebab apa. Bila lama aja tuan-tuan bermuka-muka. Ya. Dah ada dah yang duk tengok muka jam. Kejap-kejap tengok muka jam. Yang kedua dia dah mula tulis duk tengok muka kawan dia. Ustaz ni dia nak berhenti bila. Lama dah ni. Ya. Yang ketiga dah ada mula duk intai pintu. Aku rasa nak belah balik je kata dia. Ya. Jadi sebelum tuan-tuan bermuka-muka saya nak berhenti. Tapi sebelum berhenti itu saya nak baca lagi satu pantun. Ya.
rebah lembu di pagi raya, takbir bergema, penuh pasrah. Bukan darah yang Allah terima, tetapi hati yang tunduk penuh pasrah. Ya. Jadi bukan darah yang sampai pada Allah. Yang Allah terima ialah hati yang tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tuntutan takwa ni tuan-tuan, dia tak habis hanya pada kita yang buat, kita yang kendali, dan ya, hatta orang yang terima daging pun dia masih kena ada sifat takwa. Sebab apa? Oh, ada soalan. Baik, ada soalan. Apakah hukum jika nenek buat korban untuk cucunya dari wang neneknya? Maka ulama mengatakan boleh datuk atau ayah buat korban untuk anak yang belum baligh dengan menggunakan duit datuk atau ayah tersebut. Maka nenek dia tak masuk situ. Ya? Ibu tak masuk di situ. Maka kalau ibu buat guna duit ibu untuk anak yang belum baligh, nenek buat untuk cucu yang belum baligh, maka hukumnya tidak sah. Mestilah nenek ataupun ibu tadi serahkan korban tu kepada ayah atau datuk dulu. Bang, ni 850 saya serahkan pada awak, saya bagi pada awak, awak pergi buat korban untuk anak kita. Untuk cucu contohnya. Maka pada ketika itu suami pun dapat duit mak tadi, dia pun pergi daftar korban atas nama anak kecil dia, baru sah. Ya, maka kalau mak tu yang pergi duk isi borang kemudian dia yang buat, maka hukumnya tidak sah. Ya, mesti wali. Dalam kitab Sabil Muhtadin, yang sah hanyalah wali bagi anak yang belum baligh. Jika mak angkat buat korban, sama juga. Mak angkat ni pun tuan-tuan tak boleh juga. Ya, buat korban atas nama anak yang belum baligh, guna duit anak tadi pun tak sah. Dan orang yang tak ada hubungan dengan anak tadi juga hukumnya tidak sah. Mestilah wali dia ataupun minta izin kepada walinya. Yang berikutnya tuan-tuan, habislah. Okey. Orang yang dapat daging korban pun kena ada sifat takwa. Sebab apa? Kita orang ramai hanya boleh makan, hanya boleh manfaatkan, haram menjual. Haram menjual daging korban atau mana-mana bahagian daripada korban. Fakir miskin, dia dapat sebagai hak milik, dia boleh jual. Sebab dah jadi hak milik dia. Kita orang ramai tak jadi hak milik, hanya boleh manfaat dan boleh ambil faedah saja, makan saja. Maka tak boleh pergi duk tolong sana sini, dapat daging banyak, cucuk sate, jual pasar malam. Hukum dia haram. Orang fakir miskin, dia boleh. Dia boleh jual. Semua daripada binatang korban tu, apa juga yang dia dapat, dia boleh jual. Itu orang fakir miskin. Sebab dia dapat sebagai hak milik. Kita orang ramai tak boleh. Tuan punya korban tak boleh. Masjid tak boleh. Sebab masjid jadi wakil muwakkal kepada peserta yang mewakilkan. Maka status orang yang wakil adalah sama macam orang yang mewakilkan. Dia tak boleh buat. Kalau peserta tak boleh jual, masjid juga tak boleh jual. Tukang sembelih kena bertakwa juga. Jangan minta mana-mana bahagian daripada binatang korban sebagai upah. Saya boleh sembelih tapi saya nak kepala. Tak boleh. Sebab tu jadi upah. Maka kita AJK ni kita bayar pada dia, nak Tuan Haji sembelih tadi ni RM50 upah sembelih. Dia nak balik nanti kita bagi, nah ni kepala kami bagi hadiah aja. Tak apa. Sebab apa? Upah dah selesai. Bayar tadi. Upah dah selesai. Kalau diberi dengan niat upah, maka hukum dia haram. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an uqassima lu'umuha wa jiladuha wa alla u'tiyal jazira syai'an minha. Nabi SAW memerintahkan aku menguruskan korban unta baginda.
Tadi saya sebut Nabi buat korban 100 ekor unta. Nabi kita sembelih sendiri 63. 37 disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi perintah saya urus korban baginda. Dan Nabi suruh aku mengagih-agihkan dagingnya. Dan Nabi juga mengatakan jangan bagi pada tukang-tukang daging sesuatu daripada binatang korban itu dengan jalan upah. Kalau bagi dengan cara hadiah, hukum dia boleh. Kalau bagi dalam bentuk bayaran duit, hukumnya boleh. Petugas-petugas korban yang berdaftar awal, kita bagi tola satu, t-shirt korban satu, Masya Allah. Contohnya, maka pada ketika itu, itulah upah dia orang. Kemudian nak balik kita bagi daging. Maka itu bukan upah lagi. Itu hanya hadiah daripada kita. Maka tak apa. Tetapi kalau kita bagi daging dengan niat upah, maka hukum dia haram. Sebab dia jadi jual beli. Upah tu sebahagian daripada jual beli. Maka hukumnya haram. Bila berlaku pada daging korban. Maka itulah tuan-tuan, banyak hal-hal yang melibatkan halal haram dalam ibadah korban yang kita kena belajar. Sebab inilah tuntutan-tuntutan tunduk hati kita kepada perintah Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا معروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله